Pertama sekali aku nak minta maaf sebab bunyi bising sikit sebab ada pam sedut pasir dekat belakang aku. Hari ni aku nak review korang jaring yang aku gunakan untuk tangkap ikan. Jaring yang aku gunakan jaring 2 lapis. 10 inci dengan 6 inci. 10 inci depan, 6 inci belakang. Aku menggunakan kajar 4.5 dan pelampung E8. Batu saiz paling besar sekali. Dan batu aku gunakan batu ni salut dengan paip. Sebab aku salut dengan paip, jaring ni jangan hanyut tau. Bila dia hanyut banyak-banyak kali, batu timah ni akan haus. So bila kita salut batu ni, dia takkan habis. Dia takkan haus batu ni. Sebab tu aku salut. Jaring yang aku pakai ni jaring selam tau. So aku buat 3 depa aku akan doublekan batu. Macam ni. So bila aku doublekan batu ni, jaring aku akan jadi betul-betul berat. Kalau tak berat, dia jadi susah sikit lah untuk dapat ikan patin. Sebab patin buah ni dia berjalan dalam air ni, dia jalan dasar tau. Dia akan main dasar. Dia takkan naik tengah, dia takkan duduk dekat atas sekali. Kecuali ikan bergehak. Ikan bergehak dia main atas tau. So aku doublekan batu ni untuk betul-betul duduk dasar untuk cari ikan patin. Tebal jaring ni yang 6 inci ni 0.6 mm. Dan 10 inci ni 1.1 mm. Itulah ketebalan tansi ni. So jaring hanyut aku ni akan sapu ikan 1.8 kilo ke atas. Kecuali ikan yang lebar lah, macam tenggalan, ikan kerai, ikan sisik yang lebar-lebar, insyaAllah 1.5 kilo, 1 kilo tepat, insyaAllah lekat lagi. Sebab 6 inci. Kalau patin buah, kalau dia berbolet dekat sengat dia, insyaAllah dapat. Tapi kalau dia masuk betul-betul ngam, memang nak kena 1.8 kilo ke atas. Dan jaring 10 inci ni pula, ikan dalam 5 kilo ke 6 kilo tak lekat lagi. Dia akan lekat dalam 7 ke 8 kilo. InsyaAllah itu pun aku rasa macam cemas-cemas lah nak lekat. Tapi yang paling betul-betul dia akan lekat dalam 10 kilo ke atas. So inilah jaring yang aku gunakan untuk menangkap ikan kat Sungai Pahang ni. Semoga bermanfaat.